baru dia belajar tu. Cover plug. Oh ni. Ya je dia ni tak tahu. Kau tahu dia ni main VTEC turbo kan. Aku dengar VTEC turbo. Tok ni macam ni nak semua pun dia main. Dah siap ni boleh test malam ni VTEC turbo dengan ada masalah. Dia tak tebuk. Kita turbo jal. Saya pakai ni tu. Kau dah pakai dah? Pintu. Oh. Okey, malam ni kita game. masalah. Ni puli kita ada masalah. Puli dia tak bukan puli Makin kita buat baru Ya betul. Kenapa betul? Sebabnya kacuk-kacuk ni Honda ni dia memang ada dekat situ dia ada perubahan lah puli. Kita tak tahu saiz dia yang mana sebab bawah lain atas lain. Mungkin lah sebab kereta ni pun kita baru beli. So tak tahu apa barang yang tak ngam kita betulkan balik lah sekarang. Anak beranak dia kita tak kenal lagi. Dan ni semua pasal apa kita nak masang VFC dengan RSM. Lepas tu nak cari dia punya TDC. Lepas tu pakai timing light. Tak jumpa juga. Bila tak jumpa, kita buka cara manual. Kita check dia punya top piston. Tengok puli dia sudah lari. Kemungkinan sebab owner lama, dia kacuk sana. Puli dia jumpa sini, dia block sini, head masuk sini, cam sini, kita tak tahu. Okey, betul tak apa yang aku cakap tu? Betul. Assalamualaikum. Saya number one. Okey. Saya ingin membuat review tentang kereta yang baru saya membelinya. Ini adalah Honda Civic EF Tapi dia convert kepada EF9. So saya beli memang dia dah siap enjin VTEC apa benda semua. Lepas tu saya dah test drive apa semua. Sebelum ni saya tak pernah buat review. Dekat dalam TikTok tak pernah review tentang kereta ni. So dalam YouTube saya baru beli kereta ni. So cantik lah kalau buat day one untuk Civic ni. Day one, hari pertama bersama Civic. Okay. Masa mula-mula baru beli kereta ni, saya test drive kereta ni. Kereta ni macam kita kata apa, cuci kaki je lah bawa. So apa nama, tapi satu masalah, keselesaan membawa kereta ni. Sebab EF ni dia body dia very low. Lepas tu bila nak loweredkan kereta, dia punya apa nama, upper arm dia santak kena dekat chassis ni. Bila macam dia tampal jalan ke apa, kita bawa slow je, ketekang macam nak roboh bunyi dia. So apa nama, saya meminta Wan Kongo check betul ke barang-barang yang depan ni original dia. So bila check, rupanya dia punya knuckle upper arm dia yang atas tu yang bengkok tu adalah daripada EK punya chassis. So apa nama, sebab tu dia panjang. Bila panjang, kita letak upper arm, kedudukan dia macam ni. Sebab ni panjang. So ni body atas, bila langgar tekang dia langgar. So Wan kata jangan risau, tak payah cari knuckle yang lain sebab barang dia memang susah nak cari. So yang knuckle EK9 ni dia bengkokkan lagi. Bila dia bengkokkan lagi, dia dapat turun. So dia macam tu, ada clearance atas tu banyak lagi. Bila dah tak ada bunyi tu, dah sedap, baru boleh bawa laju. Bila bawa laju, macam-macam lah rasa. Mounting engine dia terlalu lembut. Yang original lembut. Torque dia agak kuat jugalah untuk VTEC ni. So mounting yang original dia tak boleh support. So kita tukar mounting 4 biji. Pakai yang Teflon, bukan Teflon, dia ada satu PU yang baru punya jenis. Dia still ada main tapi dia keras. Kalau masuk Teflon putih tu, dia keras nak mampus. Boleh koyak lah chassis. So sebelum ni, bila tarik macam ni, dia boleh goyang lah. Sekarang nampak tak bergegar langsung. Okey, lepas tu kita tukarkan intake dia. Intake yang lagi besar. Intake 1.0 kot. Alright. Lepas tu dia punya throttle body size 70, lagi besar daripada standard. Tapi of course bila kita tukar tu semua, kita kena tune balik lah kan.
Lagi dia punya airflow dia. Sebelum ni ada bateri tau dekat sini. Bila ada bateri tu kat sini lah. So dia buat piping dia macam gitu, macam ular lah. Airflow dia tak cun lah, tak cantik, dan rupa dia pun kita tak berminat. So, ambil bateri tu, kita letak kat dalam bumper semua, bawah ni So bila dah letak bumper sana, barulah kita dapat airflow yang straight begini. Alright. Bila kita dah masukkan bateri ke sana, saya punya ini ada sikit problem, tapi ini senang saja boleh settle. Cuma nak carikan signal ni memang dah tak ada dah orang jual. Saya banyak dekat Facebook, saya message yang Cina-Cina jual tu. Agak sombong sikit nak reply aku punya message. Aku nak beli, kau dah post, kau tak nak jual. Lepas tu tak apalah, saya akan buat balik imitation. One Congo ada satu set, cuma dia sayang nak jual. Saya minta pinjam daripada dia, saya akan fabricate balik yang original, dan dia akan jadi original balik. Saya boleh buat banyak-banyak signal tu bagi One Congo jual. Masuk VFC, masuk RSM. Ini dia One Congo ni. One Congo, One OHA. Okey, jangan kesilapan. Okey, dalam sana ada VFC, ada RSM. Muka sama. Muka sama. Okey. VFC dan RSM Black Edition, Limited Edition. One Congo cakap Rare Edition. Okey, ini kita akan Dia takkan jumpa ke? dah takkan jumpa lagi. Zaman dulu benda ni simpan dalam dashboard lah, bawah tapak kaki kalau parking lah, sebab takut orang curi. Tapi zaman ni dah tak ada orang curi kot. Rakyat Malaysia semua bagus-bagus, insyaAllah. Saya tangkap semua. Okay, owner sebelum ni dia sangat particular. Dia kekemasan dalam ni semua, dalam interior semua EF9. Dia sangat particular dengan tulisan-tulisan Jepun ni semua. Apa-apa stiker Jepun semua dia mesti memang dia akan ambil lah. Rasanya dia rajin pergi Jepun ni. Memang best lah bawa kereta ni. Saya sampaikan hari-hari saya bawa kereta ni sebab dia kenit, senang parking, senang mencilok, dan dia sangat ringan. Absorber dia pakai 01, tapi saya dah buka, saya dah, biasalah kita rebel auto, kita mesti tuning kita punya suspension. Wan, macam mana rasa bawa kita punya Betul ke 01? 01. Oh ya, aku ingat Tian tu. Oh, nampak. Aku ingat All-in ke Tian, tapi memang sedap gila lah. Sedap Sedap gila lah. Sedap. First time saya bawa EF yang begitu selesa, mantap, cornering. Masa macam bawa kereta baru lah. Senang cakap. Saya boleh recommend kawan-kawan boleh datang sini untuk buat setup absorber. Walaupun 01, saya teringat bajet tadi, All-in tadi. Oh ya. Ha. All-in Tian lah. Sekali Tian pula. 01. 01. So, bak absorber ni, tanya orang luar lah. Tapi saya masih kata, good. Alhamdulillah. Okay. Kalau tak percaya, boleh datang ke Rebel Auto test kereta ni. Saya garanti memang sedap. Mana-mana EF yang tak selesa, elemen lari ke apa benda ke, bunyi gerbak-gerbuk, bawa pun macam takut. Bawa EF ni, insyaAllah awak rasa nak pakai EF. Itu dia daripada One Congo punya perception. Okay, lepas kita dah buat benda-benda lah tu, sebenarnya saya setting benda ni sebab saya nak masuk track day. So track day adalah hari esok, Honda Nation punya. Saya just try nak join lah Honda. Sebelum ni saya selalu bawa kereta rear wheel drive, kereta BMW yang E30 saya tu. Ni saya nak try main yang tayar depan pula, tengok macam mana. Saja je nak test-test. Yang pentingnya mesti berkait rapat dengan handling. Rebel Auto, kita set up the handling of the car. We want to see whether the car can handle in Sepang or not. So barang-barang tu dah tukar, kita mesti nak tahu berapa power dia. Bukan main cakap power je, kita nak tahu berapa dia punya HP dengan dia punya torque. Alright. So from now kita akan bawa kereta ni ke dyno. Let's go. Dah duduk atas dyno machine, yang penting adalah dia punya safety. Dia ikat depan dan belakang, dia mesti
tingkat X macam itu. Kita punya dyno room, kita nak dapatkan simulasi keadaan sebenar kereta atas jalan. Kita mesti dapatkan temperature yang optimum untuk enjin. Sebenarnya enjin untuk pembakaran di dalam combustion ni, angin yang sepatutnya masuk ke dalam tempat combustion head tu dalam 25 ke 27 Celsius sepatutnya lah. Sebab tu kita pasang aircon, kipas dan sebagainya. So, enjin yang kita buat, bukan kita buat, enjin yang diorang cipta semua diorang akan test semuanya lah dekat negara yang sejuk. Europe, Japan, Korea. So enjin ni nak dapat the optimum power mesti 25 to 27 Celsius, dan pembakaran dia dapatlah 99%. Dia bukan 100%. Kalau 100% tak ada exhaust lah. So dia tak, pembakaran enjin takkan sampai 100%. So kalau kita tak ada bilik macam ni, kita tak ada kipas dan tak ada temperature yang rendah, kita takkan dapat power yang sebenar. Okey. So kita hari ni hari Jumaat, kita set up ni dulu. Kita nak pergi solat Jumaat ramai-ramai. Lepas tu kita sambung. Stay tune. Wait, mana?